Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dah siap dah siap untuk Myvi. Myvi yang ini adalah stage 3 lah. Okay, so dalam dia ni dalam dia tak nampak lah, tetapi kita dah pakai piston. Kita pakai piston force, connecting rod pakai TPS. Lepas tu ada valve spring, ada cam, fully loaded. Okay, yang bahagian luar dia ni, bahagian luar dia ni GT28, bukan GT28, ni GT25. Ini adalah GT25. Exhaust system 2 inci, 2 inci setengah. Lepas tu ni piping adalah titanium. Okay, titanium. Konsep dia purple, merah, purple, titanium. Intake custom So target dia horsepower dalam 200-250 horsepower, lebih kurang lah. Tapi yang kita risaunya gearbox auto, tak tahu macam mana. Kita tengok mana-mana yang gearbox yang boleh tahan, boleh support, kita set up macam tu je lah. Okay, nanti kita tengok macam mana dia punya proses tuning dia.